Alright gang, salam sejahtera. Welcome back to my channel Syam Green. Alright, kali ni saja nak buat konten cerita sikit. Baru lepas beli barang dekat Eco Shop. Beli penyapit kuku dengan stokin kerja. Okay. Hari ni panas betul gang. Tengok. Hari ni panas betul lah. Hari ni 16 April 2026. Hari ni panas betul hari ni. Okey, jom kita layan kepanasan pukul 12.35 minit tengah hari. Let's go. Kita layan kita corner. Nak balik rumah sekejap. Baru lepas beli barang, balik rumah sekejap. And then kita lunch tengah hari, makan tengah hari, simple-simple. Dan kita rehat, dan kita masuk balik kerja pukul 2. Okay, stay tune gang. Ada yang menarik kita ambil, tak ada yang menarik kita simpan. Okay, jangan lupa subscribe, like, komen channel Syam Green. Channel saja santai-santai, kongsi-kongsi apa yang menarik di sekeliling kita. Okay, stay tune. Okay, kali ni kita berada di traffic light stesen komuter UKM yang mana simpang menuju ke Alam Sari, Bangi Avenue tu. Simpang ni korang tengok agak ngeri, agak orang kata sibuk di waktu kemuncak. So sekarang ni waktu tengah hari tak adalah sesibuk sangat. So kalau jika ditengok pada waktu kemuncak, iaitu waktu balik kerja, bermula pada pukul 5 petang sampai pukul 7 malam, jalan ni sentiasa sibuk. Orang daripada Bangi menuju ke Alam Sari, dan dengar-dengarnya Bangi Avenue pun dah dekat melalui sini. Kita ikut Alam Sari dan tembus ikut belakang. So orang Bangi Avenue tidak perlu lagi pergi ke ikut melalui jalan Bangi Lama, yang mana kental, yang mana sanggup melalui jalan UKM Alam Sari ini. Boleh lalui. Tidak ada hal, tiada masalah untuk lalui jalan ini. Cuma sanggup tak sanggup je lah, kental tak kental je lah. Okay. Sekarang kita melalui jalan UKM. Jalan UKM saja, jalan-jalan nak balik ke Teras Jenang. Okay. So dekatlah jalan ni. Sini ada dua jalan lah. Kita kanan pergi ke section 15 dan terus pergi ke Bangi Lama ataupun Teras Jenang. Okay, layan geng. Okay, baru melintasi simpang 4 UKM. Alhamdulillah, santai, borak-borak santai, borak-borak tengah hari. Layan geng. Layan. Apa cerita tengah hari ni? Setiap hari yang mana bekerja, keluar lunch, keluar makan tengah hari, apa menu korang? Biasanya bajet berapa untuk makan tengah hari setiap hari? Okay, 1 bulan dah berapa? 1 minggu, katakan 1 hari dah RM15. Okay, 15 kali 30 dah berapa ringgit dah kat situ. Saya matematik saya kurang sangat. Cakap matematik kurang sangat. So korang faham je lah. Setiap hari kita makan, kali dengan 30 hari kita bekerja. Okay, orang lagi Sabtu Ahad. Okay, apa bajet korang? Berapa menu korang? Ini pembelajaran korang. Okay,
Makan tengah hari biasa korang makan apa? Nasi putih, lauk ayam ataupun nasi kandar. Makan nasi kandar hari-hari, otak kepala beg terjerit. Makan menu nasi biasa lah, nasi campur. Biasa nasi campur lah, nasi lauk-lauk ikan, lauk orang kata lauk sayur kan, telur rebus, telur goreng. Itu je lah menu-menu yang rasanya menu ramah lah, menu-menu yang boleh kita dengar harganya dalam RM5, RM6. Okay, kalau ni ikutkan di kedai-kedai yang macam mamak apa semua, dia dah tetapkan harga mamak. Kalau nasi ayam RM6 tak larilah RM6. Jarang lah RM5 ke bawah sekarang ni. RM5 ke bawah lauk apa? Lauk telur je, lauk telur, lauk macam biasa je lah. Lauk ikan bilis, sotong pun tak berapa. Sotong, kalau ambil sotong pergilah dalam RM8, RM9. Itulah perbezaan makan-makanan sekarang. Makanan-makanan zaman dulu kan, dibandingkan lauk-lauk pun boleh lagi didengar kan. Lauk kalau kita ambil ayam pun boleh lagi dalam RM5, RM6. Sekarang ni tak boleh lah, RM7, RM8 lah. So kena berjimat-jimat lah, pandai-pandai menjaga pembelanjaan. Okay, kita nak sampai dah. Kita berada di traffic light Simpang 3 di Kampung Teras Jenang. Sambung nanti kan, sambung pergi balik ke tempat kerja. Okay, kita rehat dulu, sambung seketika nanti. Stay tune gang. Alright, sekarang dah pukul 1.52. Kita menghampiri ke pukul 2. Sekarang nak masuk kerja. Lama panas geng, panas sebahang-bahangnya. Yang mana rehat makan tengah hari ataupun keluar menghantar dan mengambil anak ke sekolah. Macam mana? Apa perasaan geng? Sila komen yang menemuni di ruangan komen video saya. Okey. Sekarang panas geng. Panas yang membahang-bahangnya. Okey. Apa komen? Hari-hari mengantar anak ke sekolah dan mengambilnya di bawah sinaran cahaya matahari yang terik seperti di dalam video ini geng. Apa perasaan anda? Okey. Walaupun di mana jua anda berada, apa keadaan, bagaimana keadaan anda ketika mengambil anak di sekolah di dalam keadaan panas yang terik ini? Kalau dengan kereta saya rasa mungkin ianya sedikit lega dah sebab ada aircon. Jika dibandingkan dengan yang menaiki motosikal, bagaimana perasaan anda? Teriknya panas ketika ini di bulan April 2026. Okey. Sekarang kita menuju ke kilang, menuju ke tempat kerja dalam keadaan panas yang terik. Okey, aircon pun sudah laju. Dalam keadaan panas yang sebegini, mungkin pengguna-pengguna kereta akan menaikkan volume penghawa dinginnya. Okey, supaya keadaan lebih sejuk. Berbanding dengan motor tu, mungkin memakai baju atau suit yang boleh melindungi lengan-lengan supaya tidak hitam. Okay. Alright. Kita menuju ke
tempat kerja. Masuk kerja geng, masuk kerja. Pergi kerja, keluar, rehat tengah hari, lepas tu masuk balik, and then pukul 6 balik kerja. Itulah hari-hari kehidupan kita seharian. Bebel-bebel sikit, borak-borak. Hari ini lama tak buat video saja kita borak-borak, buat video sekadar ilusi, sekadar orang kata hiburan sekadar hiburan untuk hari ini. Okey geng, selesai sudah kita pada hari ini. Kita dah masuk parking, and then kita masuk kerja seperti biasa. Okey.